Dan di Malaysia ini memang ada kad ataupun identiti yang memang dikhususkan untuk masyarakat stateless. Kalau IC biru untuk warga negara, kalau IC merah untuk warga asing yang mendapat bermastautin tetap. Untuk maklumat, IC hijau ini memang sebenarnya adalah identiti untuk masyarakat stateless yang mana identiti mereka belum dapat dipastikan. Maka kerajaan memberikan satu dokumen sementara yang bernama MyKAS. MyKAS ini adalah kad pengenalan sementara, bukanlah penghubung untuk mendapatkan kewarganegaraan, bukanlah laluan untuk dapat kewarganegaraan, bukanlah satu pintu untuk mendapat kewarganegaraan. Sebaliknya, dia hanyalah satu identiti yang diberikan sementara supaya dapat menyelesaikan masalah isu-isu berkaitan dengan orang yang tiada warga negara sementara waktu. Jadi sebab itulah MHO hari ini memilih jalan untuk meminta dan merayu kepada Jabatan Pendaftaran Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Perdana Menteri Malaysia melalui Kabinet untuk berbincang untuk melonggarkan syarat-syarat MyKAS. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, MyKAS bukanlah satu dokumen yang berasaskan perlembagaan persekutuan seperti mana kewarganegaraan yang diatur cara di dalam perlembagaan persekutuan melalui peruntukan di bawah perkara 14, perkara 15 dan perkara 19. MyKAS adalah satu dokumen pentadbiran yang diwujudkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara melalui peruntukan di dalam peraturan-peraturan kecil yang dipanggil Delegated Legislation, dan peraturan itu merupakan peraturan Jabatan Pendaftaran Negara 1990. Dia bukanlah satu perkara di dalam perlembagaan persekutuan, dia satu dokumen pentadbiran untuk mendaftarkan individu tiada warga negara. Polisi semasa kepada masyarakat stateless dalam nak memohon dokumen MyKAS. Syarat yang pertama, mereka perlu mempunyai CJ lahir. Mereka perlu mempunyai bukti kelahiran. CJ lahir, surat klinik, dokumen-dokumen klinik. Setelah itu dah ada CJ lahir, maklumat dalam CJ lahir itu tidak boleh ada ibu dan bapanya. Maklumat ibu dan bapa tidak dapat dikenal pasti, bermaksud anak yang tidak ada maklumat ibu dan bapa. Maka polisi semasa akan memberikan individu yang memenuhi syarat-syarat ini untuk diberikan MyKAS ataupun kad pengenalan sementara. Apa permasalahan? Permasalahannya ramai di kalangan stateless ni, maklumat ibu ada, maklumat bapa ada, tapi maklumat ibu dan bapa dia tidak ada rekod dalam kedutaan kerana mereka ini adalah anak-anak cucu cicit kepada pelarian. Maka apa yang MHO nak minta? Menukar polisi semasa yang mana maklumat ibu dan bapa tidak dipastikan sebagai syarat utama untuk mendapatkan MyKAS. Dilonggarkan syarat itu kepada sekiranya maklumat ibu dan bapa mereka walaupun ada di dalam sedia lahir, tetapi maklumat tersebut tidak dapat diperolehi, tidak dapat disah di peringkat kedutaan. Contoh, apabila kita buat semakan dengan kedutaan, maklumat ibu dia tak ada. Buat semakan dengan kedutaan, maklumat bapa dia tak ada. Bermaksud dia ni anak kepada satu orang yang tidak ada rekod kewarganegaraan di kedutaan asing. Kalau mak bapa dia pun tak ada rekod dalam kedutaan ini, sudah tentulah anak dia ni lagi dah tak ada. Mengapa saya buat begini? Saya telah membawa sekumpulan masyarakat stateless yang berada di Semenanjung yang nak berkahwin dengan rakyat Malaysia. Dia perlukan pasport. Bila saya bawa dia pergi kedutaan asing, kedutaan asing semak rekod ibu dan bapa dia tidak ada dalam rekod kedutaan tersebut, maka dia yang nak minta pasport dia pun tak dapat. Jadi kalau pasport asing pun tak dapat, identiti pun tak dapat, nak suruh dia orang ni jadi apa? Sebelum ni orang dah kata, pergilah ambil pasport. Dah cuba dah. Bila pergi kedutaan, dia minta rekod ibu bapa dia. Masalah ibu bapa dia pun tak ada rekod kerana mereka ni dah generasi yang keempat dan kelima dah.